Saya sangat tertariklah dengan satu kisah ni, Puan H yang dapat collect emas 250 gram yang beliau beli pada bulan Mei 2024. So Puan H ni, beliau menggunakan KWSP account flexible dan top up duit tabung haji untuk beli gold bar seberat 250 gram ni. Bagi Puan H, dividen KWSP ni cuma 4% saja. Jadi alang-alang beliau boleh keluarkan duit KWSP, terus je beliau alihkan kepada aset emas. Yang mana kenaikan harga emas setiap tahun average-nya sekitar 10%, which is jauh lebih tinggi daripada dividen KWSP yang 4% tu. So beliau akan gunakan simpanan emas 250 gram ini sebagai dana persaraan. So hari ni kalau kita tengok 250 gram bersamaan dengan RM120,000. Masa Puan H beli tahun lepas sekitar RM94,000. Nampak tak? Kenaikan sebanyak RM26,000 dalam masa 1 tahun saja. Bagi anda yang ingin jadi macam Puan H, beli emas 250 gram ini sebagai dana persaraan, anda boleh terus rujuk pin video Aisyah ataupun terus saja hubungi Aisyah. Saya akan bantu tuan-puan untuk dapatkan gold bar idaman tuan-puan. Berbaloi ke simpan emas ni? Mestilah berbaloi.